Ni yang dah masak betul-betul panas ya, fresh from oven ya. Oven Rinana Dessert. Pastikan semua datang kat gambar, lepas tu saya nak explain. Pastikan semua berjaya dalam hidup. Buat resepi ni untuk niaga ya. Ini resepi kek pisang double chocolate. Ini untuk jualan memang the best. Saya cakap jujur, ramai yang akan beli kat akak. You kena buat, rajinkan diri you untuk buat, bagi kat jiran you rasa dulu. Kalau jiran kata, sedapnya, you buat niaga. If you jiran you kata, kenapa rasa macam tak berapa sedap je? Kau diam, kau sebenarnya nak lagi free kan? Bukannya kau nak beli, cakap macam tu kat dia. Sebab ini memang sedap, okay? Nombor 1, telur 4 biji akak boleh pakai telur A ataupun B. Alright? Gula 230. Akak 230 ni sebenarnya untuk lidah-lidah remaja. Kalau you dah a bit tua sikit macam saya, you boleh kurangkan tapi jangan melampau ya. Jangan melampaui batas ya, kurangkan gula ni. Sebab gula ni memain peranan dalam kita punya resepi ni. Kan kalau you kurangkan terlampau banyak sangat gula, dia boleh menyebabkan kek you tak menjadi sangat lah. Alright? Nanti gula tu tak grab you punya kek. Nombor 3 adalah garam 1 sudu kecil. Pisang tu perisa pisang. Akak, you kena beli perisa pisang yang warna jernih. Tapi kalau tak ada warna jernih, nak warna yellow-yellow pun boleh, tak ada isu pun. Tapi yang ini saya beli dekat kedai kek lah. Ni ya akak. Dia tu dekat situ banana flavor. Okay. Minyak 1 cawan bersamaan dengan 175. Lepas tu pisang akak boleh pakai pisang berangan, akak boleh pakai pisang emas di bawah belayar pun akak boleh pakai. Pisang abu jangan sesekali, pisang tanduk pun jangan sesekali. Okey? Sekejap lagi jadi lain je akak, bertanduk-tanduk ke akak sekejap lagi. Tepung 260 akak, tepung akak tak kisah akak nak pakai jenama apa. Whatever jenama you ada kat rumah, you boleh guna. Tepung gandum ya, bukan tepung ubi ya. Tepung gandum 260, baking powder 6 gram, soda 6 gram. That mean soda 6 gram. Baking powder 6 gram. Okay? Dua ni kena ada. Alright? Cocoa powder 20 gram. Alright? Cocoa powder ni tak kisah pun you nak pakai jenama mahal boleh, jenama repackaging pun boleh. Macam saya repackaging je. Sebab kita ni kan orang-orang yang meniaga kan, repackaging je semua kak oi. First, akak kena pakai telur 4 biji saiz A ataupun B. Akak jangan pakai saiz C sebab terlampau kecil telur kita sekarang ni kak ya. Dia bukan macam telur dulu. Telur dulu besar-besar, sekarang telur kita dah makin mengecut. Sebab zat besi semua dah kurang dekat ayam kita ya. Telur kena A ataupun B. Kalau tak ada A ataupun B, you kata Rina, akak tak ada telur A. Akak telur B je. C je. Akak pergilah cari kat kedai, ada je jual kak. Okay, first masukkan telur 4 biji. 4 biji gula 230. You boleh kurangkan tapi jangan melampau. Paling-paling pun you nak kurangkan sampai ke 210 or 200 boleh lagi kot. Sebab saya tak pernah 200. Saya paling-paling pun 230 juga. Tapi ada kakak-kakak yang dah kurangkan juga. Dia kata 200 gram masih okey. Kita punya tak berapa manis sangat sebab kita ada dark chocolate and cocoa powder. Sebab tu kita kena guna gula yang banyak tau. Kalau you tak letak gula yang banyak, cocoa powder kan pahit kak. Macam kehidupan kita yang pahit kan. And then, you akan nanti tak imbang. Saya kata kena masuk 230. Tapi ada orang nak kurangkan juga. Up to you all lah, boleh je. Tapi jangan melampau Now you masukkan garam you hujung-hujung sudu lah. Tapi janganlah hujung sangat kak. Kan tak rasa lemak dekat oi. Macam ni lah kan garam kita. Lepas tu masukkan kita punya perisa pisang. Tadi saya tunjuk perisa pisang saya kat ni. Thank you ya bagi gift ya. Terima kasih banyak-banyak ya. And telur, gula, garam, perisa pisang. You blendkan dia sampai dia bertukar colour Blender nampak tak? Okay. Now, akak masukkan akak punya
Minyak 1 cawan. 175 gram lah. Pakai minyak masak boleh. Minyak jagung boleh. Minyak jagung, minyak masak, lagi minyak apa lagi ada? Tapi janganlah pakai minyak petropam ke apa ke, jangan ya. Kita pakai minyak yang boleh digunakan saja. Betul dia cakap, Rina kalau nak pakai butter dicairkan boleh ke? Boleh lah kak. 175. Okay, kejap je. Now dah. You boleh masukkan you punya pisang 300 gram. Kak, pisang berangan boleh, pisang emas boleh, pisang apa-apa pisang yang boleh buat kek. Bukan untuk digoreng ya. And then pisang tu kena make sure sudah ranum ya. 300 gram. Pisang 300 gram kita dah masukkan. Now kita blender and then you tengok I blender ya. Macam tu tau. Jangan no. Macam tu tau. Sebab kita tak nak kita punya pisang terlampau larut. Je Stop. Tapis ya. Ni. Korang jangan lupa tapis sebab kita tak tahu kita punya tepung ni ada binatang buas ke, binatang kutu-kutu ke, kita tak tahu kan. Lepas tu ketul-ketul yang like berketul-ketul tu pun kita nak tapis dan nak bagi berketul kan. And then nak ringankan lagi you punya tepung. Bila you ayak ni dia ringan lah tepung you akak. Right? Ini bowl. Dalam ni ada tepung, gandum 260, baking powder 6 gram, soda berkarbonat 6 gram. Alright? Okay, you all masuk sikit-sikit dahulu. Kalau you all tak pandai, you jangan tuang sekali semua. Sebab if you tuang sekali semua, tepung you tak sebati and dia akan berketul. Alright? Lepas tu masukkan lagi. Ayo, siapa WhatsApp tu? Yang ini, satu adunan ni boleh dapat 3 loyang ya kak. Okay, now I akan masukkan dekat satu ni dulu. Sebab dekat bowl ni saya akan masukkan cocoa powder. Alright? 1, 2, 7, 8. Akak, kita buat macam ni supaya dia jadi macam ala-ala marble cake lah. Kak, bila akak potong tu, ada coklat, ada hak warna tak coklat, gitulah kak. I akan masukkan 2 scoop kat dalam ni. 1. You all boleh je terus asingkan bagi 2. Tapi saya buat macam ni lah. Nak cepat. Sikit. Cocoa powder masuk dalam ni ya. Lupa cakap akak. Cocoa powder masuk. Tapis ya cocoa powder. Ni, whiskkan dia. You masukkan chocolate rice. 2 scoop ni anggaran dalam 30 gram. Lepas chocolate rice, you masukkan chocolate chip. Weh, chocolate chip saya tinggal ngam-ngam kau. 30 gram. You mixkan together. Akak, kita pakai coklat cair. Coklat cair saya ni dark chocolate. Tapi saya beli yang dah ready to use lah. Ready to use kau? Dia memang dah cair lah. Tapi flavor dark chocolate lah. You masukkan adunan coklat you dekat setiap bekas. Kita selang-seli kak. Putih coklat. That mean bila you potong tu dia tak adalah rasa macam biasa je kek ni macam tu. Dia akan luar biasanya kek ni. Macam tu lah jadinya. Masuk lagi dark coklat kita yang cair. You nak letak yang coklat cair tu pun boleh, tak nak letak pun tak apa. Macam saya memang banyak coklat saya letak.
dia tak adalah manis yang, manisnya dah. Kalau dia, manisnya takkan ada orang order kak. Macam tu. Dia seimbang rasa dia kak. InsyaAllah akak buat niaga kak tahu saya bagi resepi ni percuma, free of charge. Akak tinggal tap-tap itu screen dan pergi saya punya YT je. Saya ajar ni tolong ya kak. Nanti siapa yang dah berjaya buat untuk jualan kan, tolonglah bagi tahu. Rina, akak berjaya buat jualan. Akak tolong hentak ya. Kalau boleh akak hentak sampai rumah bawah. Alright? Hentak balik dark chocolate. Akak coklat cair ni, you boleh jumpa je dekat apa ni? Boleh jumpa pula. Boleh beli je kat kedai kek. Akak ambil chopstick ataupun pencokil gigi yang tak digunakan lagi. You boleh ni. Lorek-lorekkan dia lah kak. Bagi nampak cantik akak. Oi. Jom. Dark coklat ya. Dark coklat. Okay, you dah masukkan you punya coklat. Sorry. Tadi saya masukkan dark chocolate coin 3 biji. Lepas tu, I masukkan pula milk chocolate coin 3 biji. Now, you masukkan chocolate chip. Yang ni, kenapa dia macam siap bakar tadi? Dia akan tinggi tau kak, tapi dia lepas masak tu dia akan tinggi, lepas tu dia akan turun sikit. Dia takkan turun yang zup macam tu. Tak, dia akan turun sikit je. Suhu 165, api atas bawah, rak paling bawah selama 50 minit. Kalau you pakai yang loyang 7x3, dapat 3 bekas ni, 50 minit dah lah. Tapi kalau you pakai loyang 10 inci or 8 inci atau 9 inci, dia lama sikit. 55 minit ke 1 jam lah hingga masak lah. 55 minit tu, kecing, you cocok pakai lidi, lepas tu you tengok. Okay, yang ni 50 minit. Yang ni saya selalu buat 50 minit je dia dah masak sebab bekas kecil kan. Kalau you bekas 10 inci, 9 inci atau 8 inci, sampai dia boleh cecah 1 jam jugalah. Tapi 50 minit tu you try dulu, you cocok dulu pakai lidi, okay tak? Saya masuk tanpa panaskan oven. Ni yang dah siap packing. Kita tunggu customer datang ambil. Rina, kalau akak nak buat niaga, akak nak cari bekas untuk niaga tu macam mana? You cari bekas macam ni pun dah cukup okey dah akak. Bekas macam ni kan. Bila you tutup, macam ni. Dia tinggi lah. Sebab kek kita memang tinggi. Saiz apa? Akak tanya saiz pula. Okey, akak tengok. Ni dia punya tu. Terbalik Rina. Ni cepat tulis siapa nak dia punya ni. TP tolak 13L. TP tolak 13L. Macam ni. Kita dah masuk. Dia memang ngam-ngam je kak masuk dia. Ini kita jual RM15 akak. Kita jumpa lagi di next episode. Tak tahu episode apa lagi lepas ni. Saya pun dah nak end live dah ni. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.